Nampaknya sebab semakin besar kapal aku diciptakan. Alhamdulillah. Okey. Sekarang ni aku, aku patut mencari harta karun yang tersembunyi di pulau. Di mana ni? Oh, ni pulau ni. Pulau ni tak jauh dengan kawasan aku, tapi sana bahaya bagi tornado. Bukan, ada tornado sana. Ada buaya, jerung semua ada. Apa tu? Alamak, itu kapal musuh. Itu kapal musuh sebelah. Seorang je. Sekejap, aku cek. Sudah aku jangka. Ada dua punya. Kita tengah berperang. Nampak aku nak hati. Sampai aku salah. Aku tidak mati. Wih. Ini laut ni. Besar nampak. Itu kapal musuh. Alamak. Itu kapal Messi dengan Ryan. Mati aku. Aku tak ada gaduh. Mati kau. Alamak. Kenapa? No, boleh tak boleh. Allah. Alamak. Alamak. Yes. Hey, Messi. Kapten Messi. Dah lama tidak berjumpa. Kenapa kau ada kawasan aku ni? Kalau saya terkarun, kau tidak akan mimpi aku orang pertama akan dapat harta karun tersebut. Main lagi dulu. Baik, kita berlawan. Hoi. Kau main kasar. Aduh. Kapal tu. Kau hajar. Tak hajar mereka. Kapten Ryan. Apa kau nak? Aku datang. Pergi dari sini. Aku datang kemari untuk balas dendam kerana kau tolak kapal aku. Aduh. Pergi. Aduh. Ini kapal aku. Turun. Kan dia kena kunci. Lari. Perang. Mampus kau. Mampus kau. Kenapa kau jap. Apa hal air gelombang ni tiba macam menarik macam Tsunami. Cepatlah. Tsunami datang. Lari. Alamak. Kenapa aku ni? Tak boleh. Alamak. Kenapa kapal aku ni? Sekejap aku cek. Tak guna bocor. Woi. Jangan lari. Jangan tinggal aku. Woi, bang, tumpang bang. Saya minta maaf. Tsunami datang. No. Woi. Aku kat mana ni? Aduh. Pulang mana ni? Kenapa mereka ada kat sini? Kapten Messi. Kapten Ryan. Apa kau? Macam mana kau ada kat sini? Jangan tempat saya. Aku Jangan. Stop. Kita jangan bergaduh. Ni apa yang berlaku ni? Aduh, aku tak ingat lah. Tsunami tadi. Tapi macam mana ada tsunami pada ni? Laut ni bukan Laut ni tak pernah ada tsunami. Tiba-tiba ada tsunami. Aduh, 30 tahun duduk kat laut tak pernah kena tsunami pula. Kapten Ryan, Kapten Messi, apa berlaku? Kenapa? Okay, aku sebagai kapten daripada belah saya kapten sebelah Evan. Awak sebagai kapten belah Argentina. Awak kapten belah Malaysia. Ryan, saya sebagai saya ingin meminta maaf kerana kalau pasal ada kesilapan lah sebelum. Aduh.
Saya nak minta maaf lah ya kalau ada kesilapan besar yang saya buat tu. Minta maaf ya. Ya. Okay, Macam Messi. Saya pun minta. Okay. Sebelum ni kita asyik bergaduh, kita berlawan. Astaghfirullahalazim. Okay. Tapi saya ada idea. Untuk menebus kesalahan saya, apa kata saya bawa korang ke satu pulau. Pulau ni ada harta karun yang tersembunyi. Kat mana tu? Dekat Pulau Seberang tu. Pulau Seberang. Tapi Pulau Seberang tu bahayanya ada satu kaum yang paling bahaya. Suku apa orang panggil? Suku apa yang orang panggil tu? Suku kan dia macam suku tu dia memang jahat lah. Suku saya. Suku saya. Nama dia memang lain lah. Kadang orang whatever dia masih nama lain. Tapi itu dekat ujung sana. Kapal saya dah hancur. Kapal awak. Sekejap, saya cek sekejap. Kat sini saya ada kapal tersembunyi. Weh, kapal kau hancur lah, Messi. Aduh. Kapal tersembunyi. What the? Boleh naik ke ni? Kecil ni. Cuba try dulu. Tak boleh. Kau ada dia. Kau bawa kita orang. Macam ni. Aku ada dia. Messi. Kapal aku. Dunia ni agak lain ni. Ini bukan jurung betul kau ada. Sabar. Stop. Semua stop. Cepat. Sabar. Kejap, tak boleh naik kapal. Kapal aku. Sabar boleh. Kenapa tak dukung je? Oh iyalah. Sabar, saya dukung. Betul lah. Serah. Okay, awak dukung saya. Kita nak naik ni kecil. Boleh, cuba. Tak macam ni lah. Saya ada. Cepat, naik. Tapi sama nak bawa? Boleh. Tak apalah. Saya rasa saya tahu apa patut buat. Saya ada kapal rahsia kat sini. Sabar ya. Kapal ni memang dah lama saya simpan kat bawah ni. Piang inson mata kaji. Samang heng seng. Tepi dah. Boleh. Ni dia. Nama dia Jordan. Jordan boy. Sabar. Dia boleh tukar warna. Putih mod. Alamak. Jom naik. Bila masa awak ada jet ski? Ya bos. Jom. Kita naik kenal masing-masing. Jom. Ikut saya. Deng. Sabar. Ni slow speed ni. Sebab kau laju-laju tak gantoi. Slow sangat ni. Sabar. Aduh, dia ni lagi laju pada aku punya. Drift. Tak apa. Kapal. Bosel betul lah. Sabar je lah. Okay, inilah pulau dia. Mana suku tu? Mana? Pasukan suku-suku tu tak ada pula. Selalu ada tau ni. Oh ya, I nak Ayahat lah. Ayahat make a holiday lah. Kau cuti holiday Ayahat. Tumpang. Tak boleh lah. Tak apa. Saya ada kuda. Johan. Tadi Jordan, sekarang Johan. Semuanya J depan. J-O. Tak apa. Aku punya khas. Aku punya tukar warna. Tukar belang. Ini kenapa ada angsa ni? Tahu aku punya kuda. Selamat ke orang naik angsa. What the hell? Apa nama dia? Ni nama dia John Wick. Angsa Lip Lionel. Angsa Lip Lionel. Serahlah. Bagi nama dia. Johan. Laju sikit jangan lembab. Kau laju. Ini nama kuda aku. John Wick.
Sekejap. Kat mana pula? Sekejap, saya check mana tempat harta tu. Tempat harta karun tu dia. Okay. Turn right. Tapi kenapa? Laju bila? Ingat mana answer? Allah. Takut tadi. Kenapa kuda lagi dah laju balik kereta Tak salah. Nasib baik bukan naik cerita. Tukar warna. Tukar mod. Tukar mod pula. Okay. Belok kiri. Dan anda sampai di destinasi anda. Jatuh boleh. Okay. Okay, silakan. Okay. Okay. Sini semua. Pondok ni. Okay. Menurut kata si binatang. Menurut kata si peta ni, dia kata harta karun tu ada dekat kawasan ni. Clue dia apa benda yang bergerak tapi bukannya orang. Saya rasa kat sini lah. Kuda lah. Bukan, dia bergerak tapi bukan orang. Okay. Sila cari dekat kanan. Okay. Sila pergi ke kanan kuda dan anda mencari skop. Aduh, skop lagi. Macam-macam lah. Ini anak siapa lah ni? Okay. Ambil skop Okay dah. Lepas tu dia kata sila gali ke kawasan perkudaan. Apa perkudaan? Maksudnya kawasan kanak kuda lah, bodoh. Macam ni pun boleh kah? Okay lah. Kita cek kawasan kanak kuda. Gali. Woi, kau. Aku jumpa sesuatu lah. Sini. Sabar, aku jumpa sesuatu. Mak ai, besar kau tak? Okey, aku cek. Lah, kertas lagi. Okey, dia kata, selamat anda kena point. Okey. Apa? Sabar. Apa? Tak ada, dia kata, selamat anda kena point. Tapi bukan kat sini. Ke tempat lain lah. Tempat lain. Sila cari skop. Sila ambil skop dah pergi gali dekat kubur. Oh my god. Dah kebab apa ni? Okey lah. Kagak berhenti nak joksu. Oi. Tuan pendeta ya. Tolong bawa saya ke kuda. Ya betul. Johan. Woi, kuda aku, woi. Woi, kuda aku. Johan. Jom, Johan, kau. Pergi ke kubur. Kuda apa terbang? Aduh. Salah. Kuda tu. Johan, sabar. Terbang. Johan. Aduh. Alamak. Johan. What the hell? Dia kata, tolong. Sekejap, saya masuk. Hop. Gelap ni dah ni. Sekejap, saya ambil. Ya. Johan, tolong. Johan masuk dalam pokok. Tolong, Johan masuk dalam pokok. Ya. Johan, boleh pun. Mana? Rasa kat sini. Messi. Apa dalam ni? Go-kart siapa ni? Go-kart saya termasuk kat sini tadi. Tolong ambil lah go-kart kau ni. Jom, tarik. Okey. Peti mayat saya buka. Buka. Mayat. Ada mayat. Mayat Mayat dia warna hijau.
Saya cek. Zombie dia. Sabar saya cek Okey. Gali kubur yang nak gali tu adalah kubur seorang pendeta yang paling terkenal kat Ibu Evan. Beliau mati kerana ada virus. Kenapa saya suruh awak tergali? Supaya awak tahu bahawa beliau merupakan zombie. Astaghfirullahaladzim. Siapa tahu nama ni? Ni nama siapa? Saya tak kenal lah. Aduh, sabar. Itu saya tu. Oh, ini untuk Inang Sarawak. Tak apa. Saya tahu. Itu orang Sarawak. Bukan angsa saya. Kalau angsa saya Alah. Okey. Sulit Johan lagi kan. Okey, dia kata jangan bermain dekat kubur, nanti tuan dia marah. Siapa tuannya? Masalahnya tak ada keluar dah ni. Okey. Sekarang ni kita kena cari Kuda kenapa boleh terbang kuda ni? Tak pernah dinampak pun kuda terbang. kuda terbang apa? Kuda ni jalan lah. Mali. Sabar. Weh, siapa pergi? Tolong, ada pencuri. Kami lanun. Tidak, tolong. Lari. Ada orang bandar. Alamak, kantoi lah. Lari korang, lari. Hop. Johan, terbang. Wih. Aku sesat. Aduh. Jangan kantoi. Aduh, ni tempat apa ni? Tempat apa ni aku tak pernah nampak pun. Messi. Macam ini tempat apa? Aku tak pernah sampai bandar. Tolong. Alamak, itu macam so. Sabar. Messi, pinjam kereta jap. Stop. Ikut. Cepat. Alah. Johan. Mana Johan? Ada Johan. Cepat. Kita dekat. Kita selamatkan Ryan. Ada duduk atas kepala angsa. Aduh, Captain Ryan, anda kat mana? Saya tersesat di tengah bandar. Alamak, sesat ke bandar. Kita tak pernah tahu bandar ni kat mana. Aduh. Angsa awak ni kenapa degil sangat? Kenapa kereta ni tak ada kawal? Kereta tak ada kawal. Aduh. Kereta tak ada kawal. Kenapa makan basket ni? Kenapa ni? Aduh. Aku tak pernah kawal kenderaan ni. Angsa aku no. Tak apa. Nanti kita gantikan Ziafah. Nanti aku gantikan Ziafah. Maaf ya. Messi, sorry. Tak sengaja. Alamak. Yang dia kedai mana kau bawa ni? Apa benda alah ni? Aku tak pernah nampak pun. Tak apalah. Naik je lah. Wai tunggu. Wai. Cuba jalan. Jalan. Allah Akbar. Cepat pergi. Aku nak pergi laut balik. Pergi laut. Dia kejar. Aduh. Terono lanun sekarang ni. Dulu lanun paling takuti, sekarang lanun jadi badut. Bagus satu. Lari dia kejar. Aduh, nasibnya malang lanun ni. Tadi kena tsunami. Lepas tu kena puing pula kapal terlahanat ni. Sekarang cangkul aku bawa. Kuda aku hilang. Woi. Alamak. Patah balik. Tak apa. Korang pergi je dulu. Pergi laut. Balik. Woi. Kapal. Cepat pergi kapal. Aduh, macam mana ni? Jap. Aku tahu. Alat kombinasi aku. Alat kombinasi aku. Hello, Assalamualaikum. Hello. Roger 1 2 3 ting. Roger. Aduh, kita kena pergi. Kita kena pergi pulau lain ni. Pulau ni bahaya. Tak sangka boleh jadi macam ni. Kita kena camping kat
Aduh, kapal aku hilang ah. Kau kat mana ni? Ni. Oh. Test. Hello. Lo. Kita kena pindah. Kita kena pindah pulau. Pulau ni tak selamat. Jom. Tak nak naik apa? Kau pergi jalur lepas. Kita pergi jalur. Lalu je jalur mana? Yang penting kita jauh daripada kenderaan lahanat ni. Laju. Tak apa, biar aku bawa lajunya. Tak boleh. Aku kat atas langit. Atas langit. Maksudnya? Ada rumah. Macam mana ni? Laju sikit. Jauh. Pusing. Kita suruh daripada dia. Oh ya, dekat sana ada gunung. Kita pergi gunung. Sekejap. Kita jumpa kat gunung. Gunung tu aku tak tahu gunung mana. Yang penting gunung lah. Aku dah agak lupa gunung dia kat mana. Tak apa. Kau bawa je. Yang penting kita selamat. Kita pergi tempat camp. Kita pergi aduh. Aduh, Kapten Messi. Macam mana ni? Ini dekat mana? Kita pergi mana? Atas ni. Okay, kita pergi dekat apa nama tempat ni? Aku cek Google. Search Google. Pergi rumah Estatus Unlocker. Estatus Unlocker. Kita akan camping kat sana. Camping ke? Kita boleh buat camping kat sini. Boleh. Estatus Unlocker. Atau rumah nombor 34. Okay. Kita akan bermalam kat sini. Okay. Wah, cepat betul pasal kemah. Aku nak pasal kemah. Tak apa. Aku ada 2. Oh, tak apa. Terima kasih. Wow. Dia akan camping kat sini. Tu dia. Pirate of Ryan. Macam mana? Kau kejar ke? Kita tadi kita kejar. Tapi dia sesuai. Dia tak tahu. Tu, buat kamera untuk dia. Ryan. Kau dengan pokok lebih sama je. Ni, kita akan camping kat sini. Aku nak pakai fire. Mana entah. Mana api What the hell? Ini penghinaan tak? Apa nak saya buat kemah yang lain? Tak tahu. Tanya dia. Kita akan bakar-bakar sini. Kenapa ada api kat sana? Sama saya akan bertemu lagi. Sikit. Kita tahu api sini. Sebab kita tak belah sini satu. Belah sini satu. Dan belah sini satu. Kita akan camping kat sini. Apa-apa kita akan buat kat sini. Kita pun boleh tebak pokok. Kita boleh cari awan. So kita akan camping kat sini. Boleh? Okey. Alamak, kereta tu ada di bawah. Dia tak tahu. Tak, biar je. Dia tak tahu kita. Kita diam. Tak apa, aku pantau. Kalau ada apa-apa kita lari. Kita tidur dulu. Kita bayi dulu. Dah pedai ni badan aku. Alamak, kata nak hilang. Aduh. Ada orang. Alamak. Alamak. Kak, jangan kak. Kita tak buat apa-apa pun. Kita hanya berkemah je. Ni cepat-cepat. Astaghfirullahaladzim.
kau jadi gini? What the hell? Dah lah. Aku nak cari makan. Aku nak makan ni tapi puasa ni tak boleh. Kita bakar dulu. Malam ni kita. Nak tanya mata ayam kat mana Dah, tak apa. Kita rehat dulu. Malam kita bincang apa patut kita buat. Malam kita bincang. Jangan lemak, kita sudah kantoi. Lei, bla. Aduh, weh, bau. Tinggalkan kemah. Tinggalkan kemah. Volkswagen. Cepat. Bla. Jalanlah. Siap, weh, tepi. Alah, hilang pula dah. Ya, weh. Wih, maai, gravitasi. Mantap lah. Lepas sana ada laut. Aduh, kita tak tahu nak buat apa. Kapal dah karam dah. Mana Messi? Tu orang. Aduh. Dia dekat tu orang. Kita pergi tu orang dulu. Kita jumpa kat itu Messi ke? Kau naik Kau naik kereta kebal ke Messi? Ya. Oh my god, dia ni berulang lagi dah. Kantoi nanti. Entai tadi tu kerja kita tadi. Macam mana boleh tahu? Mana Messi? Dah pakai sniper pun tak nampak. Tak apa, biar aku cek pakai topong. Aku cek. Tadi aku dah perasan ada kereta kebal ni. Tadi aku perasan ada time tadi. Set. Aku dah tahu dah. Jom. Ikut aku. Dana tak selamat weh. Dana tak selamat. Okey, jauh. Oi, maai. What the hell? Tembus. Okay. Tak apalah, kita berkelak kat sini lah guys. Sini boleh jadi selamat, boleh jadi tak. Tu je soalan. Aduh. Mana? Bagi tahu. Kapan? Jap. Kat mana kita nak pakai? Kita nak belah macam ni guys. Kapal lah hancur. Kita baiklah kat sini. Kat pantai. Kat mana ni? Pantai. Kat sini. Kejap. Sekejap. Sekejap. Sabar. Sini ikut aku. Okay, kau tahu kat pantai kan? Pantai atas bukit tu kan ada bukit putih tu kan? Ada duan tu. Roger. Aku jumpa tempat lagi selamat. Takkan jumpa. Cara ya. Aku rasa kau tahu kat mana. Aku tahu kat Boy Fernand ada satu tempat rahsia. Kita pergi sana. Tempat rahsia tu tempat rahsia tu dekat betul-betul dengan bank. So kita kena pergi agak bank ah. Boleh? Boleh. Jumpa kat bank, jom. What the hell? What? Duan Duan ni buat hal lah. Oi, tunggulah. Kapten Ryan, tunggu. Ni Duan ni buat hal lah. Tapi kenapa lembab sangat? Ini dah macam buat sinematik dah ni. Tengok. Dah lah video tadi. Dah gambar tadi lah. Kalau nak lompat, kena lompat kat kolam. Jangan sampai mati. Alamak. Ini aku ni kaki ni, aku ni Duan ni tu alik M tau masalahnya. Dah aku tak nampak mana satu kolam ni. Sini. Oi, tolong aku tak nampak. Kanan. Tak apa, aku tahu ada orang kejar ni. Weh, tunggulah weh. Aku tak tahu weh. Aku tak lagi weh. Aku tak nampak. Aku tak nampak kolam. Ni. Aduh, mantap. Aduh, kaki aku sakit. Aduh. Macam mana boleh terlambat? Sakit. Daniel. Aduh. Sakit sikit. Aduh, tolong kaki aku sakit. Kenapa? Kau kat mana? Kau dalam kolam. Mana kau? Ada kolam. Aku dah kena tempat persembunyian ni dekat bank. Apa ni? Woi, what the?
Ada signal. Guys. Sekejap, sabar. Kapten, guys. Macam mana kau buka? Sabar. Kapten Messi, jumpa dekat kolam. Okey. Kolam bahaya. Jumpa tempat lain. Kolam ada tempat rahsia. Apa benda terbakar tu? Starbucks terbakar. Hai. Ni sini masuk. Tu pergi tempat ujung sekali. Pergi kat sini. Kau Mantap. Korang kat mana? kita on the way ke tempat kau. Oh, Aku Starbucks. berjaga pakai sniper. Ada orang. Sini masuk. Okay. Boleh. Kau terus je. Set. Macam kena tempat ni. Parik ni. Sini. Sabar, mana suara? Ni, sini. Sini. Bismillah. Jangan laju. Sampai pun. Sini. Aku rasa kat sini. Lah ini tempat. Itu Pak. Tadi faham aku. Hehe. Aduh. Aku pun tak tahu. Tanya. Ada orang masuk. Mana? Bagi aku check. Dia dah masuk dah. Ni dia. Kamu dah dia masuk kembang. Oi, Starbucks terbakar. Sabar. Aku tak boleh takut. Aku garang. Who are you? Who are you? Why you Lari. following me? Salah. Why you following me? Salah aku je. Jamil. Lain. Terbaik. Ini Kapten Syamil paling jahat tu. Belah. Ada teori kat sini. Aku nak balik laut lah macam ni. Kena kapal baru. Lari. Senjata. Aku tahu. Jom ikut aku. Naik. Lambat lah. No. Tidak. Ni. Jangan kejar aku lah. Kat mana ni? Janganlah kejar aku. Oh, tolong. Aku kat mana ni? Ya, tolong. Tanah mati awal. Ya Allah, tanah mati awal. Kat mana ni? Janganlah ikut. Aku dah buruk. Jangan ikut aku. Tolong. Kat mana? Aku tak tahu kat mana ni. Aku dekat kau. Aku masih kena kejar. dengan Betul. Tanya. Duduk ni. Kau kat mana? Aku dekat tempat utama ni. Apa tahu sama tempat dia apa? Laut Tolong utama. kau. Naik motor. Laju. Cerita. Pecut. Aduh. Tak apa. Aku nak gocek dia dulu. Kelab pun motor ni masalah betul lah. Goodbye. Weh, aduh. Janganlah motor. Ai masih mau hidup. Tolong. Kita pergi laut. Kita tak boleh. Laut. Pergi laut utama. Laut tengok sau. Pergi laut utama yang kita pergi. Yang kita datang dari awal tu. Aku tak boleh lah. Aku dah sampai. Sabar, aku nak kena ingat balik. Aku nak kena ingat balik kat mana kawasan dia. Depan kawasan dia ada banyak kawasan tempat sama ni. Dia kuda siapa warna hitam ni? Entah apa jabak diri makin ketika Bukan situ lah. Aduh, salah laut aku ni. Laut yang mana satu yang aku confuse. Aduh.
Yang tadi tu kita first ke barat. Hang, kat mana? Laut kanan. Oh, belah kanan. Agaknya belah kiri tadi. Dia macam tu belah kanan ni, kanan kiri. Laut yang satu lagi ke? Ya. Satu lagi mana? Laut mana kau ni? Sesat aku. Aku sesat dekat kandang kuda ni. Dekat gunung ke? Yang ada gunung ni ke? Aku tak Kat pasti. belakang gunung. Gunung warna putih. Nampak kudi hitam tu kan? Ha, Belah kanan dia. kuda hitam belah kanan. Oh, okey. Perasan. Aku perasan. Kuda hitam tu dia betul-betul hitam kan? Lain dia tempat aku lalu tadi. Ya Allah. Ya, mana kau? Aduh, ke mana lah ni? Aku tak jumpa. Aduh, mana? Cik Kapten Ryan? Ya. Aku pusing. Aku nampak kuda tapi aku tak nampak angkau pun. Aku dah masuk Ni kat ni laut ni. dalam laut ke kat laut? Kat laut. Ni nampak ni atas ni. Sempat tak nampak apa-apa. Ni. Pakailah teropong. Apa dia? Aku nak. Sabar aku Ni check. Okay. Hai. Oh, Hasan. Alamak. Kantut. Woi, kau bawa siapa? Oh no. Kau bawa dia jauh. Kau bawa dia pergi jauh. Aku pasang kau. Dia turun. Hati-hati. Dah pergi laut. Dia pergi laut. Alah. Kapal aku tiba-tiba hilang lah guys. Macam mana ni? Ni siapa tengah laut ni? Yang pakai baju hitam kan? Aku tengah laut. Aku yang tengah laut berjalan tu. Alamak. Ada orang mau makan ni. Kapal. Alamak. Itu macam kapal aku tu yang hilang tu. Kepala aku dah. Aduh, kau ni. Itu kapal kau kan? Ya, kepala aku. Tidak, dia datang ke sini. Tembak. Ryan, guna kapal kau. Kita belah dari sini. Jangan bagi jerung. Dia kat sebelah kita je. Tapi tak pasang kita kan. Mana dia? Woi, dia on the way. Cepat dia on the way. Hop. Cepat kita on the way. Belah. Ni kepala aku ni. Okay, ikut kapal warna putih. Kita akan belah. Ryan, speed laju boleh? Paling laju lah ni. Aku miskin. Biar aku bawa. Aduh, habis dah tertinggal aku ni. Tak apa, kau naik sekali. Kita. Tak boleh lah. Jangan halang jalan. Jangan halang jalan. Sabar, aku nak. Okey. Dia tak ada kan? Okey, sabar. Turun. Okey, bagi aku bawa kapal kau. Okey. Cepat. Naik. Tepi turun. Dia aku bawa. Kenapa aku tak naik ni? Lari. Soalan lagi mana? Aduh. Ya. Lari sejauh mungkin. Janganlah kau. Speed mode. Dia confuse. Macam mana kapal dia boleh laju? Dia tak apa, jangan tembak. Biarkan. Akhirnya kita bebas juga daripada kerjaan amun dia aku langgar tadi. Alamak. Ini ke alam mana pula kita begini? Kenapa ada cahaya putih ni? Kat mana ni? Kita kat mana ni guys? Dah lah. Aduh, selesai lagi. No guys. Korang semua yang tengok video ini, jangan lupa ya. Hati-hati bila kita masuk hutan. Jangan suka-suka hati. Nanti jadi macam itu orang ya. No, tidak.
kita selesai lagi ya. Mama.